PKR program bina OTP contohnya kipas kincir angin. Kipas kincir angin ini menggunakan scratch yang iaitu memberi arahan kepada mesin tersebut. Remote control, tapi dia adalah untuk menggunakan kamera yang di mana ia akan detect tangan kita untuk menguatkan suara satu video tersebut. Okey. Anda lihat sekarang saya berada di Perpustakaan SMK Bandar Baroda, di mana ia berakhirnya lawatan kami ke kilang JOTT. Secara kesimpulannya, lawatan kami ke kilang JOTT memberi pengalaman yang sangat berharga tentang proses pembuatan dan teknologi sebenar industri. Sekian, terima kasih.